Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Helmi. Ada kesempatan lagi lah untuk jumpa pada video kali ini. Eksperimen yang kita akan buat pada minggu ini adalah eksperimen mengenai magnet. Seperti biasa, eksperimen kita kali ini adalah nak menunjukkan cara-cara untuk macam mana kita nak menentukan corak dan juga arah medan magnet. Medan magnet ni adalah satu kawasan di sekeliling magnet yang mana daya magnet itu akan menunjukkan kuasanya. Maksudnya pada sampai satu jarak tertentu maka barulah magnet itu boleh nampak dia punya daya magnet itu. Okay. Seperti biasa ada dua orang pelajar akan bantu saya. Hari ini kita ada Max Kion, okay, dan juga Jason. Okay, so mereka akan bantu kita melaksanakan eksperimen dan jom kita buat eksperimen. Bagi menentukan corak medan magnet, kita boleh gunakan serbuk besi. Caranya mudah saja. Letakkan sekeping kertas di atas dua buah buku. Di bawahnya letakkan magnet. Kemudian taburkan serbuk besi di atas kertas tadi. Anda akan dapat melihat corak medan magnet yang terbentuk. Bagi menentukan arah medan magnet pula, kita boleh gunakan kompas. Letakkan kompas di sekeliling magnet. Kemudian perhatikan arah jarum yang ditunjukkan oleh kompas. Jarum kompas akan menunjukkan arah gerakan medan magnet yang bergerak dari utara ke selatan. Magnet juga akan menolak antara satu sama lain jika kita letakkan pada kutub yang sama. Sebagai contoh, utara dan utara atau selatan dan selatan. Sebaliknya, akan menarik antara satu sama lain jika kita letakkan pada kutub yang berlainan. Saya harap adik-adik semua boleh dapat fahamlah apa yang dimaksudkan dengan medan magnet dan macam mana cara kita nak menguji dia lah.